First of all, kita dapat parallel card. Ni hit kita yang paling tinggi lah. Okay, tak tahu nak cakap macam mana, memang cantik gila. And second favourite aku, of course lah, Shanks dan juga Roger. Dua-dua SR. Roger ni kurang dia satu je, colour dia aku agak macam pelik kenapa dia kuning-kuning kat sini. Tapi still lah, dia punya view dia cantik. Roger macam setengah stress, lepas tu dengan pedang dia kat sini. And Shanks ni pun semai gila sebenarnya lukisan dia. Cuma frame dia saja sebab dia warna hijau, so dia macam out of touch lah sikit. Sedangkan Shanks ni memang terkenal dengan warna merah kan. So tu je lah kurang. And then seterusnya favourite card aku adalah card Dawn ni. Card Dawn ni sebenarnya memang card favourite lah bagi aku. Sebab yelah, sebab dia frame hitam kan. Lepas tu dia fokus selalunya manga kat sini. So memang cantik lah. Cantik gila sumpah aku cakap. And seterusnya is actually 3 ni. Walaupun R biasa, tapi bagi aku ni lukisan ataupun colouring quality SR or probably higher. Cantik weh. Kad, aku macam tak boleh percaya ni kad R. Cantik gila. Okay, ini pun sama. Kau tengok, oi, aku tak tahu dah cakap. Aku rasa ni first time aku dapat kad law. Cantik gila. Even shit. What is this? What is this? To see ni SR. Tapi itulah, walaupun dia SR tapi dia macam SR biasa je lah bagi aku. Tak ada apa yang wow. And last sekali kita ada 4 leader. Tapi kalau kita nak ikut ranking, Bonnie paling rendah lah. Biasa je lukisan dia. Diikuti dengan Luffy. Aku rasa ni cantik, tapi mungkin sebab colouring dia macam out of sikit. Kita ada Sabo. Macam Sabo memang cantik lah weh. Sabo memang cantik dia. Okay, Sabo cantik. Tapi aku still letak Imo nombor 1 sebab Imo ni paling misteri. And disebabkan diorang buat card ni pun nampak misteri tau. Yang ada colour kat sini cuma lah rama-rama dan juga dia punya card detail. But overall diorang kekal warna hitam. Yelah, diorang boleh je buat macam Bonnie ni kan, letak dia kuning, purple, hijau. Tapi diorang letak warna hitam, so buatkan nampak card ni macam eksklusif, macam premium gila. So kita dapat 4 Gorosei saja. Tapi 2 ni paling cantik lah bagi aku. Okay, daripada sudut, aku tak tahu macam nak cakap. Kalau korang tengok kat sini, dua-dua ni memang cantik gila.